Kalau anak Rottweiler sebulan boleh dalam 250 ekor pun, bulan pertama balik modal lah. Okay, tuan-tuan, memang puas hati. Jadi memang puas hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. Alhamdulillah, syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. InsyaAllah hari ini saya nak buat perkongsian sikit. Nak unboxing apa tu incubator yang kita baru terima tu. Tapi sebelum tu, tuan-tuan cuba tengok main lepas ni. Dia melecak ni. Lori masuk habis InsyaAllah. Yang ni kita akan buat surau kita ataupun rumah incubator sebelah dia. Tak lama siap lah tu. Dan kemungkinan kita boleh juga ganti dengan rumah kabin. Untuk rehat pun boleh, tak ada masalah. Tetamu datang, dia nak rehat boleh. Tu dia ayam induk selerok. Selerok banyak. Sebelum ni musim hujan. Tapi saya syok lah, rasa terapi lah saya mesej. Bunga air mata pengantin tengok tu, cantik. Saya balik kerja penat-penat, boleh tengok benda-benda macam ni, terapi untuk saya sebenarnya. Sajalah share kan. Tuan-tuan kalau ada ruang nak tanam, bolehlah tanam. Dia tak berhenti bunga dia. Setiap hari berbunga. Tak bubuh banyak bunga pun, cuma siram air kolam lah, tak apa. Okay tuan-tuan, jom kita tengok je. Rumah burung pun kita pindah lah. Rumah burung. Lepas tu reban ayam yang ke Kelantan ada 4 set dah nak siap dah. Mari kita tengok. Apa ni? Abang, sorry ya, ini hari je saya. Tak apa. Okey. So nak siap dah. 1. Mari jalan lagi mana. 2 pasal bumbung sudah. Besok pagi. 3 besok pagi. 3 besok pagi, bang. Main. Ini 4. Tapi tak apalah, ni semua tak buat finishing apa lagi. 4. Lepas tu ni bukit tajam 5. Ni nak hantar bukit tajam. Dan insyaAllah kita akan ada satu set lagi 5 pintu nak hantar ke Kuala Terengganu. Kemudian tak silap saya order masuk taksi. Yang tu nak hantar ke Melaka. Melaka. Yang tu peserta kursus kita. Memang mendapat sambutan banyak lah jenis macam ni, jenis pintu. Cuma yang ni custom, dia nak buat rendah. Dia nak buat rendah. Dia nak buat 2 pintu rendah. Yang ni dia nak buat brooder itik. Buat brooder itik untuk projek kita lah kat dapur. Yang tu kolaborasi. Jom. Tu itik ni, itik pekin. Mari tengok. Itik daging. Nanti raya boleh lah buat makan-makan. Tu dia. Tu dia. Umur dia lebih kurang dalam 3-4 bulan ni, syok lah potong. Lagi satu tuan-tuan saya nak tunjuk tu benda ni. Tu bunga. Alhamdulillah. Tu tuan-tuan cuba tengok bunga. Meriah. 5 kasturi. Alhamdulillah. Sonok tu. Ni ada lagi. Main lagi tu. Okey, tak apa. Apa dia? Ni satu lagi saya nak tunjuk. Bunga pokok petai. Pokok petai mula bunga dah, dia naik dah. Tak lama kalau boleh zoom tengok boleh lah tengok. Nampak tak? Kita balik kerja pukul 6 baru sampai. Baru dah ada lah setengah jam. Lepas tu nak siap pergi maghrib lah. Jom kita pergi buka incubator. Jom. Okey tuan-tuan. Lah ni depan kita ni ada satu incubator. Kawan saya main hantar. Jadi kita check tengok. Incubator ni dia kita kata sesuai untuk komersial. Sebab apa sesuai untuk komersial? Sebab sistem dia yang mudah urus untuk untuk penetasan yang banyak. Tapi dia tak terlalu banyak macam komersial kita kata ladang-ladang besar. Ya, cek. Ya. Kura-kura. Dia lari je, tak apa, biar dah. Kura. Tak apa, kura biar dah. Jadi untuk komersial, kalau kata skala rumahan, bagi saya yang ni terbaik. Sebab apa yang terbaik? Kita tengok dulu, kita buka dulu. Baru kita tahu sebab apa terbaik. Saya kata sesuai untuk skala rumahan. Buka dulu. Buka dulu.
Ya, tu. Mama. Sini. Kuda. Sini Aifa. Aifa cepat. Yang kora apa? Oh, tu kora. Jumpa mana kora? Itu yang bestnya bila anak-anak kita membesar di kampung. Main dengan kora, main dengan ayam, main dengan itik, main dengan kambing. Itu yang saya nak anak-anak saya membesar di kampung yang ada kebun tepi rumah. Benda tu enjoy sangatnya. Okey tuan-tuan, jom kita tengok sama balik. Okey, kita tengok. Ini kita panggil mesin ATM. Sebab apa mesin ATM? Benda ni dia bagi duit, dia bagi mesin ATM. Tuan-tuan tak tahu saya panggil apa. Bagi saya panggil mesin ATM. Memang lama dah kita tak panggil benda ni. Mesin ATM. Kalau sebelum ni yang 1300 tu besar sangat. Elektrik dia pun boleh tahan sebulan lebih kurang dalam 200 lebih. Kalau macam ni tak sampai lah. Lebih kurang dalam 60-50 ringgit je. Tapi berbaloi lah. Dengan apa yang dia bagi kat kita berbaloi lah. Apa yang best saya suka tak kita tunjuk. Nak buat. Kita buka kiri dulu. Kita nampak yang depan ni je. Ya, tu. Tu tapak dia tak siap lagi. Tu yang saya tak mahu buka habis, nanti dia berdebu. Kita buka ini. Okey. Okey. Mari kita tengok main duduk apa ni. Okey tuan-tuan, mari tengok. Pertama sekali, dia punya pintu dia satu lah, tak apalah. Pintu satu. Bila kita buka pintu satu, cuba tengok. Ini yang best. Cuba tengok, dia ada 4 tray. Mari rapat air, mari rapat air. Dia ada 4 tray. Bila sebut 4 tray, dia kita boleh susun dia seminggu sekali. Seminggu masuk satu tray. Dalam ni ada 88 biji. Kalau tuan-tuan buat angsa lain, puyuh lain, cuma tukar tray saja. Lepas tu maintenance dia rendah sikit, dia pakai enjin sama. Maintenance dia rendah sikit. Okey. Sebab dia tak berat sangat. Kalau tuan-tuan beli yang besar tu dia berat. Okey. Jadi kan, bila 4 senang kita nak atok telur dalam ni. Lepas tu lagi 3 hari nak menetas, kita dah boleh turun bawah. Jadi bila nak turun bawah, anak-anak ayam ni akan menetas dalam ni lah. Kita boleh biar lagi 3 hari dalam ni. Maknanya oh, siap dengan torchlight dia bagi. Free gift. Terima kasih. Buku panduan pun dia bagi. Tak apa. Yang bestnya, mesin jenis macam ni, dia kalau suhu rendah dia akan naikkan suhu, dan kalau suhu panas dia ada auto cooling system. Maknanya dia akan menurunkan suhu tu. Dia akan buang angin panas di belakang sana. Okay, kita tengok yang ni. Yang ni sistem dia memang best. Kita boleh kawal dia punya kipas dia. Yang ni semua orang tahu lah. Nanti saya share lah cara guna dia. Tak apa. Ini dia. Okay tuan-tuan, kita tengok. Okay, yang ni dia siap auto. Maknanya dia ada auto pump tau. Tu auto pump. Ayak ni boleh masuk ke pipe dalam ni. Maksud kata dia ada auto ni, tu pelampung. Maknanya dia macam auto. Kalau kita ada pipe auto untuk dia boleh. Tapi macam saya isi sehari 2 kali, 2 hari sekali saja. Lepas tu dia punya ni pun tak serius sangat, dia tak susah sangat. Tak kompleks sangat, memang simple lah yang ni. Puas hati, memang puas hati. Lepas tu mudah kendali sebab kita seorang pun boleh tolak dah. Kalau yang lain tu besar sangat. Tu memang puas hati. Nanti saya buka lah. Saya buka dia punya ni dia. Okay tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak beli, model ni lebih kurang harga dia 2,400. Satu unit ni 2,400, tak termasuk penghantaran. Tapi boleh ejah harga insyaAllah. Boleh WhatsApp saya kalau nak beli, boleh WhatsApp saya. Yang ni untuk 352 biji. Tuan-tuan bayangkan macam ni cukup lah. Kalau nak Rottweiler sebulan boleh dalam 250 ekor pun. Bulan pertama boleh modal lah. Okay. Okay tuan-tuan, memang puas hati. Yang ni memang puas hati. Syok. Okay. Kita tengok apa lagi. Apa-apa soalan, tuan-tuan boleh komen kat bawah. Dan takat ni je kongsian saya. Saya pun nak pergi sambung cerita reban apa semua. Kalau tuan-tuan bela incubator macam ni, 350 biji. Induk ayam kalau Rottweiler lebih kurang dalam 15 ekor. 15 ekor cukup dah. 15 ke 20 ekor betina. Cukup dah. Memang puas hati lah untuk ubat, untuk incubator ni. Cuma saya tak buka lagi sebab dia berabuk nanti. Saya tak mahu on lagi. Sebab dia tu tak siap lagi. Okay tuan-tuan, tengok senang. Saya tolak seorang kan. Tolak seorang.
Lepas tu dia memang best. Sistem dia auto, suhu auto, kelembapan pun auto, dia dah setting semua siap. Yang ni dia tak ada timer. Yang ni tak ada timer. Kalau yang besar punya tu, yang 1300 biji tu ada timer. Yang ni untuk angsa boleh, tak nak salah. Ini kalau buat untuk angsa ni, jenuh. Jenuh boleh duit ni. Okay, baik tuan-tuan, takat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya pun nak pergi sambung berjoging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempoi.